Salah satu ungkapan yang paling terkenal dalam Al-Quran ialah Al-Sirat Al-Mustaqim. Kebanyakan kita faham ia sebagai jalan yang lurus. Tapi, betul ke itu saja maknanya? Dalam kupasan kali ini, kita akan bedah siasat sama ada makna yang lebih mendalam di sebaliknya. Jadi, jom kita mulakan dengan satu soalan yang agak provokatif. Soalan inilah yang akan jadi teras penerokaan kita untuk melihat jika ada makna lain yang tersembunyi dalam teks itu sendiri. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita periksa dulu pemahaman yang biasa kita dengar atau pandangan tradisional mengenai ungkapan yang masyhur ni. Biasanya kan, ia ditafsirkan sebagai satu jalan agama yang khusus. Jalan ini menjadi macam penanda identiti yang seperti yang anda boleh nampak di sini, kadang-kadang boleh membezakan dan memisahkan satu kumpulan daripada kumpulan yang lain. Sekarang, mari kita cuba satu pendekatan yang berbeza. Macam mana kalau kita biarkan Al-Quran sendiri yang mentakrifkan istilah-istilah pentingnya? Dan inilah alat yang akan kita gunakan, tasrif. Anggaplah dia macam kunci untuk kita faham logik dalaman teks itu sendiri. Melalui kaedah ini, kita akan tengok macam mana Al-Quran menggunakan perkataannya sendiri untuk membina makna tanpa kita perlu merujuk kamus atau tafsiran dari luar. Baik, sekarang kita akan gunakan kaedah ni pada dua perkataan dalam ungkapan tersebut. Kita mulakan dengan perkataan sirat. Jadi, apa yang kita akan buat ialah kita akan kaji bagaimana perkataan sirat ni digunakan di seluruh Al-Quran untuk memahami konteks dan maksud sebenarnya. Yang ini sangat menarik. Cuba kita fikirkan implikasinya. Kalau Rabb, Tuhan Pencipta sendiri berada di atas sirat, takkanlah ia cuma satu jalan agama untuk manusia saja kan? Ia mesti merujuk kepada sesuatu yang jauh lebih besar dan universal. Jadi, ini betul-betul mengubah definisi kita. Daripada sekadar sebuah jalan yang kita lalui, sirat dilihat sebagai lintasan atau prinsip operasi alam semesta. Ia adalah cara bagaimana realiti ini berfungsi secara konsisten dan teratur. Okey, kita dah tengok sirat, sekarang jom kita bedah perkataan kedua. Mustaqim, akar bahasanya qaf, waw, mim, merujuk kepada sesuatu yang berdiri tegak, seimbang dan mantap pada kedudukannya. Tak goyah. Al-Quran sering mentakrifkan sesuatu dengan menunjukkan lawannya. Dalam kes ini, mustaqim adalah keadaan yang tiada i'waj atau herutan. Maksudnya, ia lurus sebab tak ada yang bengkok. Ia tegak sebab tak ada yang terpesong. Simple kan? Apabila kita gabungkan kedua-dua perkataan ini, kita dapat satu definisi baharu yang muncul sepenuhnya daripada analisis teks. Bukan lagi jalan lurus agama, tetapi lintasan tanpa herutan bagi realiti itu sendiri. Dan jangan fikir ini cuma konsep falsafah yang abstrak tau. Al-Quran sendiri menghubungkan sirat mustaqim dengan prinsip-prinsip etika yang sangat praktikal. Contohnya seperti keadilan ekonomi, kejujuran dan keharmonian sosial. Ia adalah mengenai tindakan yang nyata. Pemahaman baru tentang jalan ini secara semula jadinya membawa kita untuk melihat semula satu konsep yang berkait rapat dengannya, iaitu din. Cuba perhatikan contoh ini. Di sini, perkataan din jelas digunakan untuk merujuk kepada sistem perundangan seorang raja, bukan kepercayaan pribadi. Ia berfungsi macam satu sistem operasi untuk masyarakat tu. Dengan pemahaman tu, jom kita buat satu perbandingan. Kita bandingkan konsep din Al-Quran, sebuah sistem operasi sosial yang holistik, dengan konsep agama moden yang sering kita lihat sebagai kepercayaan pribadi yang terpisah daripada kehidupan seharian. Jadual ini merumuskan perbezaannya. Di satu pihak, din Al-Quran digambarkan sebagai sistem sosial yang fokus pada accountability dan keadilan. Manakala di pihak lain, konsep agama moden lebih tertumpu kepada dogma dan ritual pribadi yang, menurut hujah sumber, boleh membawa kepada perpecahan. Malah, hujah sumber ini ialah, masalahnya bukanlah din itu sendiri, tetapi perpecahannya oleh manusia menjadi sistem-sistem yang bersaing. Dan Al-Quran melihat perpecahan inilah sebagai punca masalah. Baiklah, kita dah sampai ke penghujungnya. Sekarang, jom kita simpulkan semuanya dan lihat implikasi daripada dua pandangan yang sangat berbeza ini. Slide ini merumuskan dua pandangan dunia yang telah kita bincangkan. Sebelah kiri, kita ada pandangan tradisional yang eksklusif dan berasaskan ritual. Sebelah kanan pula, tafsiran yang muncul dari teks itu sendiri. Satu lintasan realiti yang universal berdasarkan penyelarasan dengan kebenaran. Perbezaannya sangat ketara kan? Jadi, implikasi utamanya ialah satu anjakan dalam cara kita berfikir. Persoalannya bukan lagi mengenai memilih satu label agama, tetapi lebih kepada memilih untuk menyelaraskan tindakan kita dengan prinsip-prinsip sejagat yang tidak berubah.
Dan inilah persoalan akhir untuk kita renungkan. Berdasarkan apa yang telah kita lihat, pilihan yang dikemukakan oleh teks adalah antara mengikuti sistem ciptaan manusia atau berusaha untuk memahami dan bergerak selari dengan sistem operasi alam semesta itu sendiri. Satu persoalan yang memang patut kita fikirkan bersama.